Dahsyat ni. Nak masuk tiang balik. Woo! Kasar. Pagi. Lama tak turun ke kawan. Rindu lah turun kayak. Aduh, lama tak turun kayak oh. Nampak lama yang kita tinggal. Macam kenal ni member kau ni. Pagi kan, pagi. Weh, Mak Jan. Oh, turun seorang-seorang oh. Selek oh. Tak ajak. Tak boleh ya. Kan pagi dulu ni pukul 7 minit pagi kan. So, kita ingat kita turun 2 biji lah. Rupanya jumpa member dia turun. Diam. Terserempak hari ni. So, kita dah lama tak turun Jabatan Kedua Pulau Pinang ni kan. So, hari ni baru kita nak turun. Sebab faktor cuaca sama. Tak pasti pun nampak tak nampak. Sebab dulu ni pun duk gelap lagi orang kata apa. Kadang-kadang dia ikut lak kau. Macam kemarin hujan malam. Selalunya main petang-petang. Tapi kemarin belah petang tak hujan dan malam pula. Jadinya kan kita pun tak masuk sembang banyak kan. Tak pala tengok belah tu. Ayat pun duk cun ni boleh buat turun. Jadinya kita buat turun kayak lepas tu kita lancar lah. Okey. Yang kita lancar kan. Kita 7.30 Selamat melancar. Lancar pakai arus je ni. Sebenarnya kan hari ni ayat dia kali ikut jadual pukul 7 weh. Pukul 7 nampak ni ya. Ni pun dah kalau nampak tengok kan. Jujur ni bangau-bangau pun dia dah berdiri atas seluk lah. Kita dah terlewat lah kan. Bahaya. Ini lambat sikit lagi. Memang tak boleh keluar kan. Kita nak targai kan. Nanti kan kalau kau tengok dulu ni. Duk berala kau weh. Angin tak kuat mana pun. Dulu ni ayak. Kondisi ayak duk tengah surut je. So kita nak try dulu. So yang ni dia nak main ke tengah sikit lah. Kita try dulu dah ni. Dan biasa pagi ni kita menggunakan jig Garul 30 gram. Kita try dulu. Jom. Let's go. Takkan tak makan pagi-pagi ni kan. Pagi-pagi takkan tak makan. Sarapan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam subuh kan. Ayam agak keruh kan. Try. So tetak kita ni macam biasa kan. Kita menggunakan Curado Air. Shimano Curado Air dengan MK Mermaid PE25. Agak berangin pagi-pagi ni pun. Harap angin ni dia tak lama ni. Dia lama kalau hujan kok.
Ikan terbang-terbang tu. GT mak. Baby GT ni kan mak. Aduh, terkejut kita pun. Angkat kaki tu. Aduh. Angin padu-padu. Angin padu-padu yang angin padu-padu. Mai lah keadaan pagi-pagi ni. Takkan tak ada. Hari ni dia arus pun agak laju kot kan. Sebab ayak tekan surut dia memang arus dia memang dia ni sikit laju sikit. So tu yang kita pakai 30 gram. Kalau pakai 20 gram dia boleh sangkut kan. Ku ulangi pertemuan walau hanya ku mendapat sisa cinta bersama rindu yang terdapat saat diriku sendiri menangisi perbagianmu kekasih dan cuba memuji rindu yang perih berjalan di sudut ingatanku. Hanya mataku tak berenang bahagia. Tak apa benda ni? Jenak ni. Jenak. Set pertama kita jenak comel. Mantap ah. Comel eh. Tak terrelease balik. Cik goreng-goreng jadi ikan gelamor ni. Jaring. Oh, tak benda, hui. Tenggerong mak. Saya weh. Tenggerong. Tenggerong mah gelamor papan. Gelamor papan ni. Tu. Saya sedap ni. Tengok tenggerong yang gigi tajam depan kan. Gelamor papan. Mantap, 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 mantap. Mantap ikan pertama kita. Gelamor papan lah kan. Yang jadi makan ni. Jadi dia makan. Sedap ni. Dapat 5 ekor sesi ni. Kadang lah kan. Gelamor papan. Payah kontrol payah kontrol. Tengok member kita beli apa.
Kanan. Jedah. Walau weh. Tak dah. Boleh lekak ah. Tengok makan tu ya. Tengok makan tu ya dah. Ni retuk apa? Ha? Tak ada. Aku beli jenah Ali lepas balik. Ha? Jom. Try tak? Okay, update kan. Kalau ni pukul 9.20 minit pagi Dia tak apa rancak ni, Kita nak try belah atas tengok. Buat happen lah, dia tak mau makan tu. Dia macam kan. Kita try tengok belah atas. Slow. Namun bagiku kan itu jadi ukuran. Mainlah. Dia tak perancok. Lama ni tunggu ni. Tak ada karang ni, aduh. Ada kerang. Aduh, lucu ni. Wih. Pasal ipong mak. Aduh. Buang ikan tu. Buang ikan ni. Makan buang ikan pula. Aduh. Ui, tajam lawa ni. Sipong. Tak apa. Bukan rezeki. Relax. Ada lagi. Move on. Mau relax. Uish. Okey, ada lagi kan. Wih. Lucu lagi. Tak boleh kan. Kita try tengok kat situ ni. Nyaut ni. Buang terus. Kita ambil sibuk bawa ni. Weh, 2 kali ni mat. Masuk 3 kali je ni. Sibuk baru kita ada 1 lagi ni. Ni korang. Ketak tengah weh.
Boleh pula buat lucu. Hari lucu sedunia ke apa? Masak tu. Aduh. Tak apa. Kita balik. Balik. Kita balik. Siuk bau dah. Siapa? Kau makan tak elok. Dah lah dia makan. Kalau dia makan sak lah. Ni dia bermeming. Try. Boleh lucu 2 kali saja nak bagi saya marah ni. Oh ikan ni yang ni Abu Ana dah boleh siuk 2 dari 1 ya baru. Aduh. Aduh geng. Putu pula geng, putu. Aduh. Kerana ku masih di sini. Tak mau makan pula ni. Sedih apa? Ni dia buat sangkut ni. Macam-macam lah. Tak mau makan. Asal ni. Ui, dia tak makan ni, dia makan. Gigi lah ni. Ui. Dia masuk tiang ni. Dia masuk tiang. Ui. Kasar oi. Kasar. Ui. Kasar ni. Dia masuk tiang balik. Woo! Kasar. Kasar ni. Sekak pun. Tidak rasa sekak ni kan. Sekak ni.
Weh. Monster weh. Monster. Bila letih tu. Ujung-ujung tu. Ujung-ujung lah geng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow! Woo! Monster! Monster kan? Padu lah. Wow! Cakap! Woohoo! Padu lah geng. Alhamdulillah. Gila betul. Lucu. Sekali dah balah. Padu tau. Padu weh. Kita punya rock MK Mermaid weh. Kali kedua berjaya melengkan monster. Oh ni saya ni karan. Hai, dah sudah makan. Kaki. Oh, padu weh tu. Oi, sekap. Padu. Ni ada cek tadi. Oh. Ambil apa? Ni nak saiz tak? Sat sikit apa tangan. Oi, tu. Oh, tengok tu. Yang tadi tu. Kena sikit lah tu dalam. Oh, dalam tu kena sikit lah. Dengan mata K apa, second hand macam tu. Padu yang tu. Cakap padu yang. Cakap padu. Saya taibar lah ni. Saya taibar ni. Tu Dik Zaruk 30 gram. Ngeletak tengah-tengah tu. Gasak. Oh, padu lah. Gasak kan ni. Mantap. Cari marah ni. Marah. Mantap. Gemuk tu. Tebal. Dia tebal. Si tebal kan. Padu. 30 gram lah. 30 gram. Aduh weh, mengekek tu. Kita hitam lah. Cari. Aduh. Kita nak bercahaya kat ni. Padu lah. Memang Padu. Jom. Cari. Mana boleh tahan, tak boleh tahan. Weh, apa boleh ambil satu picture tak? Kat mana? Padu lah mat. Aduh. Alhamdulillah ada lucu dia makan sekali. Kita lagi kat asal ni. Weh, kita dah ingat GT tak tadi. Dia ambil senyap lah, dia deep punya. Balah tu Balah tu. Hui. Marah tu dia. Oh gila, dia tebal. Jahat. Mama. Ikan dia becok ni. Aduh. Eju mat. Oh, balik kena servis ha. Balik kena servis. Saja kena servis. Oi, saya boy. Bila kita nak masak ni. Ekor pun tak lepas cekok Oh. Tak ada mama. Tak boleh. Boleh.
Boleh Api. Thank you. Mai. Boleh. Mantap. Lagi ambil video Api dulu okey ah. Dek. Mantap kan. Tak tahu berapa kilo lagi baru kita timbang Saya marah. Itu ngai ni berapa sak? Anu sak ni. Wah, itu sak ni. Yang tu panjang. Ni tebal tu. Yang ni dia tebal sikit. Mantap geng. Tengok mulut dia. Tengok mulut dia weh. Wah, panas. Badan orang. Aduh. Mantap weh. Kita punya ni jig Saja lucu ni tau. Jig Zarul. Mantap. Alhamdulillah. Duk yang palu. Kita tebuk dua dah. Aku tengok pun takut ni weh. Takut lucu lah. Palu yang. Aduh. Tak. Aduh padu. Alhamdulillah. Rezeki weh. Nak penutup 2025. Dia pagi lagi rekod lagi weh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Padu. Jom kita sambung ni. Weh. Mantap weh. Makan jig Zarul. Yang penting rock favorite kita weh. Berjaya land ni sekali. MK Mermaid. Padu lah. Rock kita berjaya lagi. Land monster jambatan kedua kan. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru nak berhenti nak makan kan. Memang dah nak relax lah. Nak berhenti nak relax sat Dia makan kan. Padu lah. Rezeki. Kita try ke 12.30 habis. 12.30. So masih kita sambil-sambil ketuk turun bawah sebab tengok cuaca macam tenang ni. Takut orang kan, tenang-tenang dia tiba-tiba tenang kan. Kita pun seram kot kalau cuaca selalu main lagu ni. Dia lain macam lah kan. Angin kuat tiba-tiba dia tenang. Kita takut lah. Lepas tu kita turun bawah. Dan tu keputusan yang paling bernas yang kita boleh buat.
Sebab member kita pun all the way turun bawah. Kita mesti ada try kan. Okay, kita ni ke satu kita nak relax makan dulu. Lepas tu baru kita sambung balik ni. Lapar lah. Ketuk tak makan ni. Kita relax dulu. Let's go. Kita makan dulu Makan dulu. Pagi-pagi jadi subuh-subuh ni lawa nak makan. Nasi lemak. Tak. Dia tabuh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kedua. Jom kita sambung. Ayah dah pasang dah. Jangan tengok tadi kita tambak dia tinggi Kena tergelam lah tu. Duduk lama sikit potong tali kan. Ya. Angin pun duk main kuat sikit lah kan. Harapnya ada berhenti sat lah. Bagi kita dapat slide lagi 3 ekor lagi. 3 ekor je jadi lah kan. Tak minta banyak. Jom kita try tengok. Bismillah. Okay, tak. Susah sikit nak kontrol Come on. Try je nak member kita duk kutik je nak 4 ekor ni. Kira tu pakai udang. Kita dah biasa main try pakai udang. Tak boleh. Memang jadi mampu lah pakai udang. Member kita kira dia pakai udang. Tengok relax aku pusing tiang. Sat. GT. Baby GT. Mantap.
Oh, kena kot. Singguhuk pun. Singguhuk pun kena juga kan. Sen ni dapat 3-4 ekor weh. Syok oh. Buat gulai. Keren ni. Takkan tak ada geng. Sekok gulai tu. Best tu. Hari tu kita dapat. Hari tu saya ni. Saya besar sikit budak ni. Dapat 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor ke 2 ekor lah. Balik kita suruh orang tua kita buat gulai. Buat sekok-sekok. Macam best lah. Kita try. Saya ni yang best. Singguhuk pun lekat elok lah. Nasib lah dek. Semua tu rezeki lah. Kita dah bukan siapa kan. Pasal dah tak ada. Pun dah tak ada kan. Ada tapi kecil. Kecil ni kalau kena ikan kasar lagi goyang pula. Try Ayak macam ni kadang-kadang MJ kadang-kadang dia pekik skor kan. MJ GT ada pekik marah ayak macam ni kan. Itu lah larat tunggu dia bawang. Kalau dapat nak makan kita pening dulu. Oh dapat start dah. Kena pusing belah ni dulu. Tu listrik juga. Biti. Saya tu oi. Aduh ah. Saya ni kita minat lah. Aduh Saya ni ya kita kata ni. Buat gulai sekok-sekok. Wah, marah weh. Kenai. Saya ni marah. Cari. 2 ekor. Oi. Sini ya ni. Tu. 2 ekor dah. Buat gulai. Buat gulai sekok. Memang best. Aduh. Try. Ya. Kalun lah. Lompat kan.
Kita dah tengah drift dulu ni. Tu, nampak tengok. Gear 1 je. Tengah pakai gear 1. Tengah duduk statik. Kita nak ke depan sikit. Pakai gear 2. Alah, ada kayu tak kena propeller. Kayu pun pelepah kan. Walau pelepah kena propeller. Aduh, apa sawit tak musing kita pun. Uish. Tak laju ya. Ya le. Tak speed dia kurang ya. Tak eh. Langit. Langit. Oh. Dia lebat dah. Dia lebat dah tak apa-apa. Pandai pula senang ni yang. Hai. Ramai Alhamdulillah. Senang ni. Mantap je senang ni kan. Mantap lah kan. Senang ni. Single hook pun ni lekat kan. Mantap. Sedap ni. Duk favorite kita kan. Tak kali ya. Zarul 30 gram. Senangin. Kita duk baca lucu lah ni. Nasib baik dia masuk elok kan. Kita bagi kawan ni kan. Mati lah dia ni. Dia jangan simpan kan. Air medok. Odak tu. Saya ni sedap manis. Tak. Cari. Selangin. Tengok selangin. Dia punya tamak dia. Dia dah balai ikan lah. Mantap. Ui, ada ikan lompat-lompat tu.
Macam ada sesuatu yang mengejar. Kita try tengok. Hei, bottom lah. Jig lah. Senangin banyak oi. Senangin 5 ekor lah. Hey, come on. Takkan tak mau makan. Oh. 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 Jackpot kan. Dapat lagi. Jackpot kan, jackpot. 3 ekor. 3 ekor tau. Mantap kan. Tapi yang ni kecil kan. Kecil ni dia. Boleh makan kot kan. Saya ni. Mantap. 3 ekor lah. GT 3 ekor lah. Dia alih-alih lah. GT Ui, GT ah? Ha, 30. Wow. Relax. Itu ghostan kena badan dia kan. Dia marah kan. Basah weh. Kan. Kita nak mendarat lah 5.40 weh. Belah petang. How? Ikan tak apa nak makan. Lah member makan yang tu lah. MJ. Kita mendarat ayam. Mendarat. Betul lah. Ini kita layan Superman lah. Kita layan Superman lah ni. Okay, 6.13 minit petang. So kita dah kemas pun semua, kayak pun semua pun naik lah. Kira member pun naik lah, 4 orang. Lagi seorang lagi dia balik awal weh. Rupanya dia ni mengai dekat bawah. So kita nak tunjuk sikit seafood kita tengah hasil. Wow, kita jealous betul lah ada ni. Kita nak jalan kawan ni pula. Kita jealous lah. Kita jealous lah tengok yang ni. Kita cari yang ni tak jumpa-jumpa, semua lucut. Ini jahat lah. Oh. Yang ni tadi lucut. Lah, mana sekap ni? Oh, simpan lah. Oh. Abang ni pun boleh sekap ni. Kita punya member pun boleh sekap. MJ bola ni. Alhamdulillah. Kira hari ni semua rancak weh, So ini lah kita punya hasil untuk hari ni. Alhamdulillah. Tu. Tak tahu berapa kilo weh. Berapa kilo kita tak pasti. Yang ni kira beda bakluk gulai. Yang ni tak tahu sama ada kita nak jual ke ataupun kita nak makan. Kita tengok. Sebab yang hari tu kita dah jual. Yang baru-baru ni yang kita dapat tu kita jual. Ini mungkin orang tua kita nak ke ataupun anak bini kita nak try makan ke, kita try tengok lagi macam mana. So Alhamdulillah. Kira lama tak turun kayak.
Jam petang kedua. Hari ni dia pagi weh. Karang tu. Tak cerita. So dia punya berapa kilo kita tak pasti. Rasa ada ni 10 kilo. Balik kita timbang. Apa boleh tengok. Kita tak bawah tu lah. Sebelum kita lupa, kalau apa berminat dengan micro jig yang kita pakai ni, daripada member kita Jigsaw, apa boleh Roger, ini nombor telefon lah. Jadi kita pakai kat Plus 9 pun jadi, kat JK2 ni pun jadi. Kira kat mana-mana pun mesti makannya weh. So kalau apa berminat dengan rod ni pula, apa boleh tengok link kat bawah. Dia dah sediakan. Okay, jadinya hari Ahad ni mungkin kita nak turun pergi belah ni, tapi tak pasti lagi dengan partner kita. Kami duduk sembang dorang, kata nak turun Pulau Rimau, tapi sama banyak nak turun yang ni sama. Kalau tengok belah nu, dia gelap lah weh. So kita kena cepat weh, kena cepat. Jadinya kalau hampa tengok belah ni 25 bulan 12, kira dipanggil trip kira penutup tahun 2025. Jadinya kita jumpa lagi di next video. Terima kasih kepada hampa yang menonton dan kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Semoga sihat semuanya. Bye bye. Aduh. Oi. Tengok, bapa. Bapa, marah ni. Marah ni. Marah ni. Timah nenek tu. Dah tak nyala apa? Nyala. Okey. Oh, nyala. Buka ni. Oh, wah. Oh, tak nampak. Anu 79. 79. Ketak. 79. Pasal dia lebar. Dia lebar kan? Ini panjang ni. Ini panjang. Dekat 8 ni. Itu 8 lebih. Ni dekat 8 ni. 798 ni. Itu dia panjang lagi. Mantap. Hahaha.